Yang kedua, hukum buat rambut fashion dreadlock. Yang gulung-gulung macam negro, tebal-tebal macam ranting kelapa, ranting pokok tu. Okey, soalan tentang buat rambut. Ni macam-macam sangat rambut. Budak-budak ni dia buat rambut, tujuan dia apa? Supaya orang tengok comel, orang tengok molek. Tapi sebahagian ni tak molek. Ini kata macam rambut tadi Mohican, kau buang tengah tinggal tepi, kau potong sideburn terus macam kekeh beruk. Tak. Jadi dia nak lawa tapi jadi tak lawa. Islam dia suruh lawa. Satu. Yang kedua, sampai mandi junub pun tidak sah. Hadis-hadis berkenaan mandi junub, begitulah. Rambut yang gusut, kalau gusut sungguh, dimaaf pada syarak. Kalau kita yang pintar, macam orang Pang, dia pintar, dia buat ekor kuda. Dulu orang Pang, budak-budak Pang, dia buat ekor kuda. Hostel dia panggil. Panjang. Learning, jarang budak Pang ekor kuda. Dia pendek saja. Dia panggil pigtail, ekor babi. Jadi kalau ketat, mandi junub tidak sah, wajib kena buka. Kalau sudah sah, tak wajib buka, sunat gerakkan rambut. Kalau rambut dreadlock ni fahamlah. Yang nyanyi nama benda? Bob Marley. Al-Fadhil Bob Marley. Knock 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 into your heaven door. Faham? Rambut stokor-stokor. Kalau pure asal original daripada Jamaika, daripada Afrika, memang dia kerah gitu, maka itu adalah asliyun, dimaaf pada syarak. Tapi sengaja buat pita-pita-pita, hukumnya bila mandi junub tidak sah, sembahyang tidak diterima. Ini mengatakan dalam bab taharah saja kena azab dalam kubur. Nabi berjalan satu hari jumpa dua kubur. Dan Nabi kata innahuma yu'azzaban. Kedua mayat sedang kena seksa. Salah seorangnya mengumpat, fitnah orang. Salah seorang lagi tidak bersuci sebagaimana yang agama suruh. Maka mandi junub tidak sah, semayang tidak sah. Jadilah dengan sebab dreadlock punya pasal kena azab dalam kubur. Jadi janganlah kita lebih daripada hukum syarak. Bergayalah dengan cara yang sopan, bergayalah dengan cara yang ragat sekalipun, tetapi tidak sampai semayang kita tidak diterima oleh Allah. Sebaik-baiknya jangan buat pesing rambut gitu. Soalan seterusnya. Auzubillah min zalik.